Malangnya kita orang tak dinner malam tadi disebabkan susah. Kita orang nak pusing, ingatkan ada Old Town. Rupanya Old Town tu dekat dalam immigration. Bas dia lebih kurang rapid KL guys. Okey, kita dah naik. Tengok tu teksi dia. Nampak lah kita dekat dalam drama Steven Chow. Cuaca hari ni okey, dalam 22, 23 macam tu. Tak sejuk sangat lah. Saya punya package ada breakfast included. Yalah, dia banyak pork. So pagi ni kita nak cari breakfast, makan kebab lah. Kebab tu berdekatan mainland tu. Yang ni octopus card. Kita boleh travel the whole island gunakan kad ni lah. So jom kita tengok macam mana keadaan hari ni. And at the same time kita orang makan. Lepas tu nak pergi tengok lah dekat Lindy's Market ni. Yelah. Kabel car dia sampai atas ni. Ni Tung Chung Cable Car Terminal. Inilah next stop kita. Okey, sini. Takut kita check out deh. Turun. Right to Olympic tu. Ni station B Morning. Boss, where to go here? Want to take go to the main island. Tung Chung by the MTR lot. MTR ground going down, turn the left hand left. Thank you very much. Toce. Ingin tu. Ingin ni. Tengok cara pakai tudung dia. Yang suka tu El Pret ni. Lepas tu kompit. Dia buat prep, kita buat cerat. Cerat. Tung Chung. Tak ada. Macam nak buka? Batuklah 124. Tu ada 124. Disneyland fixing lighting Olympic. Yes. Inilah train kita. Kita dekat Tung Chung. Betul lah. Sampai dah Olympic. Berapa sih? Tak ingat Nam Cheong, Liking, Singyi. Kan ni ya. Shaolan. So, mana exit sini? Gule. Ni tu C1. Kita kena 18.7 $. Untuk 4 stesen. Tung Chung, Singyi, Nam Cheong, Liking, Olympic 5. 4 lah betul. Nak jalan ke C1. Yeah. Ni keadaan mall dia, Olympian Mall lah. Supposedly kita kena ke sana. Koordinat kita. Kita nak pergi mana ni tu? Pakai boh, lapar boh. Malam tadi makan alah perut je. Elok ni cari makan apa dia ni? Ada namku tu. Nak masuk ke tengok? Pandai namku.
Ya. KFC. KFC. Takut lah. KFC halal lah dia kata ni. Kalau kita pergi McDonald yang confirm memang tak halal. Lai Chi Kang nama tempat ni. Kita kena jalan outdoor guys. Berapa temperature? 24. Okey je. Macam aircon je. Kita orang sesat sikit tadi sebab cari. Kita kena cross ke sana, tak boleh lintas jalan dah? Boleh lintas jalan. Sebab cari jalan nak pergi ke kebab ni. Taza kebab. Halal katanya kan? Jadi kita kejar lah walaupun jauh-jauh. So terpaksa merentasi daripada Pulau Lantau, naik train Tung Chung Station. Tu comel anjing tu. Cari kutu ke? Lantau Station, Sing Yi, Lai King, macam-macam tempat lah. Sempat ke tu? Lari. Mau mantai Toje macam orang Kento. Kalau kat Malaysia ni dah lari dah ni tu. Ya. Ada polis ke? Yang halal itu fardu guys. Tempat no smoking $1,500. Torloy Shopping Center ni klasiknya ni. Zaman-zaman Jimmy Choo pula. Stephen Chow. Hidup susah, mati pun susah. Taza akhirnya. Buka tak buka? Ada halal guys. Hello. Open? Not yet. 2 minutes. Hello. In 2 hours? Maybe later. Later how many? 11. Okay. We wait So lagi 15 minit boleh buka. Tapi scam lah. Kata pukul 10 kan? Dah open dah ni. Kita makan kedai ni ni lah menu ni Mango lassi 25 dalam RM12. Lime soda RM10, RM9. Dia punya biryani 70 tu. Garlic naan. Kena bawa balik naan tu. Tak tahu momo siapa. Halal. Serius lah halal. Ada pork kot. Takut aku. Dah buka kot 11. Yeah. Open. Can sit inside. Why? Ngô Xiong said yeah. Coke one. You have ice? Very cold lah. Very cold lah. Okay lah kot. 75. Kurang berapa? 30. Takkan makan tu je tu. Itu dulu kita tengok dia ni boleh pergi macam mana. Kalau ada kekosongan di perut, bertambah lagi. Hantam je lah tu. Dah lapar dah ni. Peduli. Biryani ni dia goreng ke apa tu? Macam goreng. Bedai lah tu. Kamu dah ke bulu tu. Mango lassi. Can I get ice? In cup. Thank you. Macam Cina. Macam Cina. Macam Filipin ke Vietnam macam tu lah. Yang ni biryani mutton with salad. Perut budak ke bulau. Apa yang kita nampak itu kita balun aja. Bismillah, kita balun dulu. Jangan kita nak buat apa ais ni. So kita lagi makan. Kita kemas. Excuse me. Yes, sorry.
Can I get a cup? I want ice, I want Put inside. I want glass. Where are you from? India. Oh, you don't look Indian. Oh. Inilah. Sedap guys. Not bad rasa dia. Boleh recommend untuk yang mencari makanan halal dekat sekitar Olimpik, boleh makan sini. Thank you. Thank you. Thank you. Alhamdulillah kita dah selesai makan dekat Plaza tadi. Okey lah, acceptable dia punya food. Kita kena berapa tadi? $326. 160 lebih. Nah, pakai rem. Okey lah. Tu je yang ada kan halal. Mencari yang halal itu fardu. Sekarang kita nak menghala ke Masjid Ibrahim, nama tempat tu. Kita kena lalu bangunan tinggi tu, lalu sini. Oh, ada juga orang Malaysia? Ada. Jom lah. Apa, kita civilized. Kita kena tunjuk contoh yang baik. Okey, jalan. Lajunya van tu. Ya. Hari ni saya kena bertuah guys. Saya dapat tuah. Saya kena berak dengan burung merpati. Orang Cina kata ini tanda-tanda tuah. Harap-harap bertuah jugalah. Inilah rupa jantannya. Memang old school sikit lah dia punya bandar. Memang bandar klasik. Jalan dia spiral macam ni First time saya tengok jalan spiral macam ni. Sekarang kita dekat Santung Street. Kena cek air dulu. Tangan kena tarik. Member baru lepas tangan dia terkena ambush. Dapat tuah. Tak banyak beza sangat pun dengan Malaysia. Cuma diorang ni macam ketinggalan sikit. Diorang old school sikit. Okay, member belakang tu tengah beli air mineral. Kalau korang tengok kedai belakang-belakang ni kan, jual barang-barang kereta bagi member settle batu tangan dulu. Sebab dia ada pasar malam ke sini. Friendly. First time jumpa friendly. Tanya, you from Philippines? No, Malaysia. So kita nak jalan dekat dia punya street. Kita tengok apa yang ada dekat sini. Kat China ke Hong Kong, satu benda yang rare dia adalah dia punya staging untuk buat building masih lagi pakai tradisional, pakai bulu. Kalau kita dah pakai staging yang stainless lah, diorang masih lagi gunakan bulu. Hasil dah rapi banyak. Milwaukee ni besar kan. So dekat sini masih lagi civilized ni, maksudnya kalau lampu merah kena berhenti. Pasal orang rekod-rekod ni. Betul tak? Ada apa? Tak ada apa pun. Wah, ada Jollibee guys. Jollibee. Inilah dia suasana dekat bandar Mongkok. Ni ada mall kanan ni, tapi dia tak adalah nak masuk mall. Macam-macam orang, macam-macam pattern ada. Asal pakai rim kompang tu? Rim kompang ke tu? Tidak. Lain je tu. Banyak juga yang pakai tudung nampak. Negara jiran kita ni.
Okey, depan tu dah. Oh, pokoknya lah payah nak mencari. Ni lah ladies market. Apa yang ada kat dalam ni sebenarnya? Sebab kita tanya Google, inilah tempat yang dia recommend. Oh, ladies market. Hermes. Yeah. Here. How much? 79. 79. Yeah. Okay. It's a very good tray. Okay. What color you like? Watch first. Okay, that's 65. Nah, later. How much? Later. Thank you. Free okay. Tu pelekat peti ais tak ada? Oh ni? Hello. How much? Hello. Hi, 25. 25. Cheaper lah. Okay, 20 lah. Have some man. 20. 20. Cheaper. Buy 3 cheaper. Really cheap. No lah. Cheaper. 20 by chili 60. Okay, 55. 55. For 3. Alipay can? Okay. Okay. This one is magnet, yeah? Yeah, this is magnet. Can put on the refrigerator. This okay lah. You go. Okay. You want to buy? Which one? Yeah, this one. Cute. This one is cute. You have steel like this one but Hong Kong. Oh, this here. This one. Yeah. This. Oh, okay. Same right? The price same? This one look cool. Beautiful. Beautiful. How Okay, can I take for you. This one. see first? Oh, this one. This one is who? Like- Bruce Lee. Yeah, Bruce Lee. This Stephen the- Chow you have? This is the bus. Bus. This- I don't want this. This one. This one, Look, okay. look good. Can bay opening. This kitchen. Okay. Kitchen. Have the cutter. Oh, cutter. Nail cutter. Have the opening. Yeah, this one opening. Different, no? Yeah, different, no? How? Yeah, how. You like it, Bruce Like- Lee? This like. one nice. I like Stephen Chow. Okay. Pepper. Which one? I take 3. Yeah, you like it? This one, you take this one, panda. Panda. Okay. Panda is China. No, Hong Kong they have panda. You have Yeah, Oh, Hong Kong they have panda. okay tu. Aku tak tahu. Okay lah, cincai lah. Thank you. Cincai. Cincai. This one lah. Oh, no lah. No money. 55 Okay, more lah. Okay, total 100 lah. cannot lah. 100 oh. Cannot. Don't have money. 这是 Don't have money. 100哦。 Don't have money. Yeah, Alipay. This one. How much is Yeah. And not CNY, right? Yeah, this is yuan ah. So 55 Yeah, this is yuan. Okay, yeah. How? How. Okay lah. Okay lah. Okay lah. Okay lah, thank you. No more. No, only this. Thank This you. one, cup, coffee. How much? Water. 10. No joking. This is good material. I say 120 for both lah. Okay, for you 100 lah. Ayah. Really Aiya. low ah. Okay lah, thank you. Low ah? No one. How much? 那个 250。Test. Wah. Sekejap, nanti bawa puan ketat kan?
Wah. Okay. 很好啊。 How much this one? Hayya. Ayah 230. Good morning. Morning price. 230, how much? 100. 100. How much? This 59. 59. 100 for 2. 3 for 100. Tauke, Tailo. Just for me, not you. He buying, me no buying. Sekejap. Kopi sih, kopi sih 100. 4 piece 100 berapa? Kopi sih 100. Kopi 100, 25, 110. Nice. 110. Ya ke? Ya ke? RM12 lah satu macam tu. Yeah, frame price lah. Any design. RM50. 4 piece. RM12 lah satu, betul lah. Boycott. Tak, sini tak boycott. Bayar ha? Tak ada payment system ni? Ada lah Lipay dia kata. Yelah, kita tak ada Alipay. Oh, bukan. Tersenggol boleh. Boleh lah tersenggol. Aku ada bayar pakai tersenggol tadi. Pakai tersenggol scan je. Tersenggol memang partner Alipay. Hayya, 10 lah. Dia cakap 10. Tapi harga dia tak adalah murah sangat. Murah lagi kat TikTok. Kaki ni macam nak tercabut rasa. Tok ada ni halal. Tu je yang ada tu. Nak makan nasi campur mana mau je. Pengalaman kena maki dengan penjual kat sini tadi. Jadi tak rekod. Tak rekod masalahnya. Hello. Tak rekod. Tadi kita nak beli satu selendang. Tanya harga, dia letak $380. Kita cakap lah, kita punya bajet 100 je kan, sebab selendang tu dia bulu-bulu, dia ada bulu tebal lah, cantik lah kan. Dia macam nak kata palazzo, bukan palazzo, apa tu, cardigan lah. Ada cardigan sikit. Lepas tu bila kita cakap kita punya bajet 100 je, dia turun 200. Lepas tu kita kata ya expensive lah kan. Then dia kata you like or not. Dia macam marah bila dia tanya you like or not. Lepas tu saya pun cakap like lah kan. Lepas tu tiba-tiba dia maki Amun. Oh. Aduh, kena maki kan. Sedih. Itulah pengalaman dia. So adalah buah tangan sikit kita bawa ni hari. Yo, sini boleh tukar kripto lah. OTC kripto. Kalau ada USDT, tukar kat sini. Cash. Apa gempak tu. Nampak tak? Boleh tukar kripto OTC siun. Ya, betul lah benda. Nice. Sini memang regulated punya financial sector. So tak ada isu nak convert. Babi. Jam tengah hari. Dah tempat boleh duduk je. Tua sakit kaki Tok, kena duduk kat ni Tok. Tak boleh Tok. Korang nampak tak atas tu apa tu? Hong Kong sex toys. Oh iya. Dia nak macam mana? Dia teruja dengan kad Pokemon
grading ikan ni memang murah lah katanya nak banding dekat Malaysia. Dia nak buat sampel, tapi disebabkan kargo dia tak cukup, terpaksa tangguh dulu untuk beli tu. So sekarang kita keluar balik daripada jalan belakang tadi, kita mengalir ke depan sikit nak tengok minum-minum kalau ada. Anak yang bersusu takut susu tu dia letak emulsifier dan tak halal. Penat. Kena dulu. Kena baring ah. Penat ah. Duduk dah. Nak baring ah, tak buat naik di video. Jalan penat, duduk pun penat. Weh, ramai beratur ni nak melintas. Tadi tak ada kencing. Kita dah kencing tu rasa kencing lah. Kencing kat rumah. Lagi steady tu ni. Kita kena ke kiri tu. Kiri pergi ke bus station balik. Masuk pasir. No lah. No. OK， 哎呀，可以 take 什么？哎呀，什么 看了？OK。哎呀，什么？no problem。 Oh, okay. OK。 10. 漏了， 10lah. 拉屎了，打你啊！哎呀，10 lah. 真的未必吃饱了。 21, 10, 20 ah? 漏了，真的拉屎了， 20, 40. Okay. 拉屎。40 for one event 了，真的。 Okay lah. Alipay ah? Alipay? No Alipay. Mana? Ayah. 500。 Sorry. Alipay, no Alipay. 好，来，一、三、 3. 六、 Lopsat. 哎 20. Okay. ，OK 耶 Okay ah. ，OK 啊，哎，那个谁，多姐啊，多姐。Sino ba mo? Kayo? Ay, yung t-shirt, babe.